Kau naik kereta yang Hon kan? Hah? Naik je lah sekarang. Hai Syakir. Kau buat apa kat sini, Bah? Aku yang suruh bawa kereta dia. Tak nak orang nampak aku lagi. Bah, aku nak kau langgar perempuan tu. Baik. Bang. Kau jangan, bang. Teruskan, Bah. Bang! Aiman, awak ni kenapa? Kereta tu macam nak langgar awak. Ke? Tak adalah saya berdiri kat situ, awak yang tarik saya. Perasaan awak cukup, Aiman. Aduh. Miss sikit je lagi. Itu pun sebab ada orang halang. Kalau tidak dah arwah dah budak tu. Aku tak sangka abang ada niat nak bunuh Anissa. Kau ni kenapa, Syakir? Kau tahu kan aku marah dekat dia? Dan kau tahu kan apa dia dah buat dekat aku? Yang kau tiba-tiba nak jadi malaikat ni kenapa? Aku rasa apa yang kita buat tadi salah lah, bang. Kau belah! Sebelum kau pula yang kena langgar nanti. Abang cakap apa ni? Kenapa seorang ustaz boleh doa benda yang tak baik macam ni? Kau belah! Belah lah. BLA belah. Alah. Ustaz, aku rasa Rita dah berjaya hasut budak tu. Ataupun Anissa berjaya hasut dua-dua sekali. Ingat lagi kan cerita Baiti? Macam mana dia bela si Rita tu. Assalamualaikum Cik Syakir. Jauh termenung tu. Tak escort ustaz ke hari ni? Pusing lah. Alah, Encik Syim Kafrau. Takkanlah tu pun nak sentap. Nama Syim Kafrau tu jangan nak sebut-sebut boleh tak? Nama tu aku je yang boleh sebut. Boleh je. Dah lah pergi balik. Nak masuk waktu dah ni. Pergi solat. Takkan kami je yang nak kena solat? Cik Syakir